Guys, sempena kempen akhir tahun, kad BSN Visa. Mari kita terjun warga KL dan kita tengok apa diorang nak buat dengan hadiah yang diorang akan dapat. Mari ikut saya. Kak. Ya. Cuba cabut hadiah dalam kotak ni. Kita nak tengok apa Kak dapat. Okey. Wow, Akak dapat iPhone 17 Pro Max lah. Akak nak buat apa dengan hadiah ni? Mestilah I nak selfie hari-hari sampai habis bateri. Boleh saya join sekali? Mestilah boleh. Siapa lagi mangsa kita yang seterusnya? Abang pula? Bang. Lajunya lari. Cuba abang cabut hadiah dalam kotak ni. Kita nak tengok abang dapat apa. Okey, boleh juga. Uish, ni DJI Osmo Pocket 3 ni. Memang idaman saya ni. Wow, bertuahnya abang. Abang nak buat apa dengan DJI Osmo Pocket 3 ni? Of course lah nak buat konten running eye. Fuyo, berapa pes abang ni? Jom kita terjang warga KL yang seterusnya. Kita nak tengok siapa yang dapat. Bang. Cuba cabut hadiah dalam kotak ni. Kita nak tengok apa abang dapat. Okey. Wow, PS5. Wow, bestnya. Saya boleh main game bola dengan kawan-kawan saya. Wah, boleh meluangkan masa bersama kawan-kawan. Berapa skor abang? Berapa ranking abang ya? Miss. Cuba cabut hadiah dalam kotak ni. Kita nak tengok apa Miss dapat. Wow, hadiah apa ni? Wow, dapat barangan kecantikan dan kesihatan dari Panasonic. Makin cantik lah Miss lepas ni. Of course, mestinya. Berapa ramai follower you Miss? Yes lah, I can sponsor. Sorry. Best tak hadiah-hadiah yang mereka dapat tadi? Kalau anda nak juga, jom sertai kami. Boleh menang pulangan tunai juga. Sempena kempen akhir tahun kad BSN Visa yang sedang berlangsung sehingga 24 Januari 2026.